Okey, kita terangkan kalau dia pengamiran yang hanging macam ni kan. Okey, dia senang je, tak susah. Okey, tengok je dulu. Okey, macam mana? Okey, daripada dia punya rantau berlorek dia daripada mana ke mana tu kena tahu. Okey, pertama label dulu. -20, -2 untuk X. Lepas tu 35. Sini 3. Macam tu. Kena label. Saya cakap 3 tapi saya tulis 5. Okey, 3. Okey dah. Okey, lepas tu tengok berloreknya bermula daripada mana. Okey, tu yang paling penting. So, berloreknya bermula daripada -2. Malam tu kita dah buat kan. Okey, ni saya nak ulang. Sampailah kepada situ. Tapi dia mesti turunlah ke bawah macam tu. Faham? Sebab dia height kan. Takkan hanging macam tadi tu. Dia mesti. Jadi, bila kita turun ke bawah, dia dah jadi besar macam ni. Dia dah termasuk yang segitiga yang tak berlorek tu. Faham? Bentuk dia jadi sampai sini. Lepas tu, tegak pula ke bawah macam tu. Jadi, sini -2, sini 3. Faham tak? Jadi, ini lengkungnya. Atas dia kan, atap dia. Yang ni dia punya tapak dia. Jadi, kita buat apa? Kita belajar apa? Pengamiran pandai. So, -2 sampai 3. Dia punya persamaan dia X kuasa 2, betul lah. Tambah 2X tambah 8. Faham tak? Lepas tu kita mesti tolak. Tolak dengan apa? Tolak dengan yang... Sekejap saya letakkan warna ni. Tolakkan dengan yang kita tak nak dalam ni. Bentuk apa tu? Bentuk segitiga kan? Jadi, kita lukis balik. Baru kita nampak. Tolak segitiga. Bila dah ditegak 3 ke bawah macam tu, bermakna sini besar tegak. Okey, tinggi berapa? Ni 35 ni. Ada motif dia bagi 5 tu. So, sini. Faham tak? Jadi, tinggi dia 5. Bawah dia berapa? -2 sampai 3. Berapa jaraknya? 5 pandai. Okay, so, sini pula. Namanya dah soal luas kan. Jadi, luas segitiga. Jangan nak buat kameran pula. Setengah darab 5. Darab 5. Setengah darab tapak darab tinggi. Okey, lepas tu. Ni kamer macam biasa. Bila saya kata kamer macam biasa, semua dah tahu Jangan pula saya tak tahulah. Jangan ada. Kita dah belajar dah teori. Macam ni. Tolak dengan ni awak kira lah berapa. Faham? Betul dan awak dah tahu kan? Masukkan semua sekali. So, simple je. Faham? Buat. Jangan hantar kat saya macam ni nanti tak mau. Ada kotak pula kejap lagi korang. Tak mau Buat sendiri. Buat sendiri lah. Kena fikir sikit. Okay? Fikir. Okay. So, yang ni pula. Kalau contoh 19. Okay, tengok. Hanging. Okay. Kita tengok daripada mana ke mana. Daripada sini. Daripada sini kan? Dia punya berlorek dia. Kemudian jalan lorek dia sampai hujung sini. Tapi bila kita nak ambil paksi X, height dia tu, kita mestilah tarikkan dia ke bawah. Bila tarikkan ke bawah, faham tak? Dia jadi bentuk apa tu kalau awak nampak tu? Macam ni. Kebetulan dia tegak atas tu kan? Garis lurus. Apa bentuk apa ni? Trapezium pandai. Jadi bermakna, kawasan dia dah jadi macam ni semua. Faham tak? Kita nak berlorek je. Faham tak? Itulah konsep benda ni. Jadi, kita kena menolak dengan apa ni cikgu ni? Kan? Awak nak tolak yang mana? Nak dapatkan yang berlorek tu. Mesti kau tolak yang bawah ni. Mesti awak tolak yang bawah ni. Tengok. Ini kan ni? Ni. Untuk dapat yang berlorek kan? Tengok, saya lukis. Saya keluarkan bentuk dia. Dia jadi macam ni. Lepas tu dia macam ni. Itu dia macam ni. Betul tak? Barulah kita jumpa lorekan dia. Macam tu. Faham tak? Jadi, yang ni yang kita kena cari. Okey, trapezium. Trapezium ni, apa dia punya konsep dia? Setengah darab hasil tambah 2 garisan selari ni. Ada tak jaraknya? Tengok. Dah tak ada pening. Tak ada pun. Tak ada. Semua tak ada. Okey. Kena apa? Cari pandai.
macam mana nak cari? Okey, tengok dah pening. Macam mana nak cari ni titik ni? Ni kan, mana nak cari ni? Okey, apa yang kita nampak lengkung bertemu dengan garisan tu? Apa awak nampak? Ni lengkung. Piung garisan kat situ. Apa awak nampak? Apa awak nampak kat sini ni? Ni. Yang saya letak warna hijau. Ni. Apa tu? Pandai. Persilangan. Titik persilangan. Pandai. Bermakna ini adalah titik persilangan. Apa kita belajar konsep titik persilangan? Ni adalah bab tingkatan 4. Persamaan serentak. Apa kita belajar titik persilangan? Apa? Siapa ingat? Itulah fikir sikit otak tu. Macam mana? Siapa ingat? Macam nak cari titik persilangan tu. Dah cantik dah dia bagi 2 persamaan dekat situ. 1 persamaan lengkung, 1 garis lurus. Apa kita nak buat sekarang? Good. Gabungkan 2 persamaan. Buatlah persamaan serentak. Bila kita buat persamaan serentak tu yang kita belajar bab 3 kan? Persamaan serentak kan? Kita akan dapat nilai X dengan nilai apa? Itulah gunanya. Jadi nak buat persamaan serentak, tak tahu kan? Penggantian. Ini Y, ini pun Y. Ganti dalam Y. Jadi, Y sama dengan 1/2 X kuasa 2 tambah 3. Gantikan Y ni, gantikan dengan Y yang kedua tu. Jadi, 1/2 X tambah 6 sama dengan 1/2 X kuasa 2 tambah 3. Lepas tu jalankanlah. Ni semua per 2 kan? Okey, jadi macam nak matikan ni? 2 ni. Semua awak darab 2 je. Habis cerita. Darab 2, darab 2, darab 2, darab 2. Apa jadi? Boleh potong kan? Tinggallah X sahaja. 6 darab 2, 12. Boleh potong lagi. X kuasa 2. Sini nampak tak? Dah tak ada dah pecahan. Simple kan? Lepas tu apa ni? Nampak apa ni? Kuadratik kan? Matematik moden. Semua kumpul belah kanan. Sebab saya nampak X kuasa 2 tu dah positif. Ni, that's why saya letak je diam-diam kat situ. Semua bawa belah sana. Tolak lagi. Yes. Seterusnya. Okey, pandai. Lepas tu buat apa ni? Pandai pun equation. Lepas tu dapat apa? I sama dengan apa? Kira. X tolak 3. Jadi, X pertama 3, X kedua. See? Dapat tak nilai X? Dapat. Jadi susun lah dekat mana negatif 2. Sinilah logiknya. Dekat mana 3. Sini logiknya. Faham? Logiknya tu maknanya negatif 2 kan belah kiri. 3 kan positif. Faham? Jadi sini negatif 2, sini 3. Sini pun negatif 2, sini 3. Sini nampak tak? Simple je. Okay? Dah. Lepas tu, apa lagi? Nak cari apa lagi? Tinggi kan ni? Ni. Boleh? Nak cari tinggi? Cari tinggi. Cari tinggi kena ada apa sini? Y. Macam nak cari Y? Masukkan dalam persamaan. Okay? Ataupun kalau kita tak nak guna rumus trapezium. Boleh je. Awak pakailah pengamiran yang kita belajar tu. Macam mana? Okay, tengok je. Kamir. Negatif 2 sampai 3. Bumbung dia apa sini kan? Garis lurus kan? Garis lurus. Mana persamaan garis lurus? Ini. Letak je. 1/2 X tambah 6. Boleh. Tak ada masalah. Oh, lupa letak di X. Tolak. Ni pula. Tapi dia tutup dengan apa? Lengkung. Mana persamaan lengkung? Itu je. Susun je. Dah. Lepas tu apa kita buat? Kamir. Macam biasa pandai. Jangan tiba-tiba tak pandai pula nak kamir ni. Ni. Nanti dia memang tahu budak ni. Dia memang. Macam mana tu? 1/2 betul? X kuasa berapa? 2. Lepas tu per mana? Per 2. Cikgu macam mana ni? Kalau macam ni awak bijak sikit. Macam mana nak bijak sikit tu? 1 darab X, X kan? Jadi X. Jadi X. Kuasa 2. Per. Patutnya 2 kat bawah betul? Ada 2 kat bawah ni kan? Asalnya dah ada 2 kan? Bila kuasa 2, kuasa mesti bawa ke bawah kan? Macam tu. Tak reti juga 1/2.
X kuasa 2. 2 mesti nak bawa kat bawah cikgu macam mana ni? Gabung. Jangan letak macam ni jadi 22 pula. Bukan sama ke dengan sebelah ni? Sama kan? 2/24 kan? X kuasa 2 sama. Sama, faham? Okay? Jadi, fikir sikit solution tu. Jangan tiba-tiba jadi tak pandai, tak mau. X kuasa 2 per 2, 2. Tambah 6X. Tutup. Letak. Macam itulah. Tolak. Ni pun sama. Ni berapa? Cuba. Berapa? Pandai per 2, betul? Pandai. Dah tak susah pun. Faham? Lepas tu. Macam biasa. Buat. Selesaikan. Senang je. Okay? Right. Jadi, buat tu dulu. Lepas tu, latihkan diri tu buat 3.3 tu. Satu hari satu video biar buat. Okay? Nanti kita masuk yang seterusnya. Okay, thank you semua.